Syirah, kenapa saya pakai lotion hada labu biru yang Rich punya Naik Tiny Balm? Saya dry skin. Naik Tiny Balm tu macam mana? Dia naik yang boleh picit keluar isi ataupun top? Kalau picit keluar isi, maybe Tiny Balm tu naik disebabkan texture tu awak tak sesuai. Walaupun awak dry skin, maksudnya maybe dia tak sesuai dengan segi tekstur produk tu saja, ataupun boleh jadi produk tu tekstur dia okey dengan kulit awak, tapi layering awak tu ada produk-produk lain yang menyebabkan dia jadi naik tani balm. So apa yang awak kena buat, maybe sebelum awak nak buang produk tu adalah dengan adjust layering dulu. Cuba awak adjust awak punya layering produk. Kalau boleh jangan lebih pada 5 step layering. So adjust yang tu dulu. Lepas tu tengok dalam seminggu 2 minggu dia berkurangan tak. Kalau tak berkurangan, maybe awak boleh suspect kejap. Apa tu, hada labu yang kuning tu stop kejap dia. Lepas tu tengok reaction kulit seminggu 2 minggu. Okey tak? Kalau tengok okey, rupanya yang problem. Okey, buat. Jangan pakai dah yang tu. Itu cara dia. Kalau tak, maybe awak tak boleh layer banyak sangat. Ataupun kalau awak buat stop tu tak, maybe benda lain. Itu awak kena adjust lagi. Maybe awak adjust sikit layering lagi. Kurangkan lagi. Minimalkan lagi. Lepas tu tengok balik. Dia macam tu. Rutin ni ataupun skincare ni, apa tak ramai orang sampai clear skin sebab tak ramai orang sanggup untuk berdepan benda tu. Kena buat yang ni kejap. Lepas tu dia kena buat yang ni kejap. Kejap lagi dia kena adjust yang ni. Tak ramai orang sanggup berdepan. Tapi kalau orang tu betul-betul serius nak capai clear skin, dia nak capai kulit idaman dia akan buat.